Bila kita cakap pasal kitar semula, kita selalu nampak tong sampah yang warna-warni itu je kan. Tapi sebenarnya, di sebalik semua tu, ada satu industri global yang bernilai berbilion-bilion ringgit. Ia bukan setakat pasal sampah, tapi ia pasal sumber, pasal ekonomi dan sudah tentu pasal masa depan planet kita. Dan di Malaysia, ada satu organisasi yang kini berada betul-betul di tengah-tengah transformasi industri yang sangat penting ni. Jadi persoalannya sekarang, dalam industri yang begitu besar dan macam-macam ragam ni, siapa yang satukan semua pihak? Siapa yang pastikan industri ni bukan sahaja boleh terus hidup, tapi berkembang maju dengan cara yang mampan dan bertanggungjawab? Jom kita selami ceritanya. Okey, jom kita mulakan dari permulaan cerita ni. Semuanya bermula dengan satu keperluan yang sangat asas. Keperluan untuk satu suara yang padu dalam industri yang dulunya agak berterabur. Cuba anda bayangkan, satu industri dengan beribu-ribu pemain, daripada bisnes keluarga yang kecil-kecilan sampailah ke kilang-kilang gergasi. Tanpa satu badan induk, semua orang terpaksa hadapi cabaran besar sorang-sorang. Dan isu yang paling kritikal, operasi haram. Benda ni bukan saja cemarkan alam sekitar, tapi ia juga mewujudkan persaingan yang tak adil dan rosakkan reputasi pemain industri yang sah. Nah, bila ada masalah, selalunya akan ada hero yang muncul kan? Dan dari keperluan inilah lahirnya satu penyelesaian. Pada 20 Disember 2022, Persatuan Pengitar Semula Malaysia atau kita panggil MRA dah pun didaftarkan secara rasmi. Tarikh ini penting sebab ia menandakan satu titik perubahan, satu permulaan era baru yang lebih tersusun dan berpengaruh untuk industri kitar semula negara kita. Jadi, bila MRA dah ditubuhkan, apa sebenarnya matlamat diorang? Apa yang mendorong mereka untuk bawa perubahan ni? Visi diorang ni, bukan biasa-biasa, sangat jelas dan sangat berani. Diorang bukan setakat nak sertai perbualan, tapi diorang nak ketuai perbualan tu. Matlamat ni adalah untuk jadi suara utama yang mewakili seluruh industri kita semula di Malaysia. Dan misi mereka ni dibina atas 4 tiang utama yang sangat praktikal. Diorang berjuang untuk polisi yang lebih baik, jadi macam jambatan antara industri dengan kerajaan. Dan yang paling penting, diorang hubungkan ahli-ahli dengan ekonomi kitaran. Ini satu idea di mana bahan buangan tu tak dibuang macam tu je. Sebaliknya, ia diguna semula, dikitar semula dan dimasukkan balik dalam rantaian bekalan. Jadi, ia mewujudkan satu kitaran nilai yang berterusan. Visi dah mantap, misi pun jelas. Tapi macam mana sebenarnya diorang tolong ahli-ahli dalam operasi seharian? Apa faedah yang diorang dapat? Pertama sekali, MRA ni menyatukan kepelbagaian dalam industri ni. Daripada logam, plastik, e-sisa, sampailah ke getah. Kiranya, diorang ni macam konduktor sebuah orkestra lah. Setiap instrumen yang berbeza ni, diorang pastikan semuanya bermain secara harmoni untuk hasilkan impak yang jauh lebih besar. Dan kalau kita tengok cara diorang bahagikan fokus, ini yang sangat menarik. Advokasi dan promosi tu memang penting. Tapi yang paling menonjol sekali ialah komitmen diorang yang menyeluruh 100% untuk sokongan dan latihan ahli. Ini menunjukkan yang nadi persatuan ni adalah kejayaan dan pertumbuhan setiap ahlinya. Bukan main-main. Dan faedah-faedah ni memang sangat nyata. Ahli-ahli dapat akses kepada data pasaran yang kritikal, panduan terkini pasal polisi kerajaan, peluang berharga untuk bina rangkaian dengan pemimpin-pemimpin industri dan juga bekerjasama dalam pemasaran. Ia betul-betul satu ekosistem sokongan yang lengkap. Okey, dengan asas yang kukuh macam ni, jom kita tengok pula impak sebenar yang MRI dah cipta di lapangan. Ingat tak masalah operasi haram yang kita cakap tadi? MRA tak lari dari masalah ni. Diorang hadap terus. Diorang bukan setakat sokong usaha kerajaan dari jauh, tapi diorang jadi rakan kongsi aktif dalam mencari jalan penyelesaian jangka panjang untuk memutihkan semula industri ni. Dan inilah strategi diorang yang bijak. Daripada nak hukum semua orang, diorang bina satu laluan yang jelas untuk perniagaan di setiap peringkat, dari laman peniaga kecil hinggalah ke loji khusus untuk jadi sah dan patuh. Ini semua tentang menaik taraf dan memperkasakan, bukannya menghapuskan. Jadi, apa hasilnya? Hasilnya, seluruh industri menjadi lebih profesional dan berdaya saing. Pematuhan dan ketulusan jadi norma baru dan ini secara langsung tingkatkan daya saing syarikat-syarikat Malaysia di pasaran antarabangsa. Yalah, orang luar pun makin yakin dengan cara kita buat kerja kan? Dan usaha keras macam ni mestilah orang nampak. Pengiktirafan datang dari peringkat yang tertinggi, sampaikan Presiden MRA sendiri pun mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia. Ini jelas tunjukkan betapa pentingnya peranan mereka dalam agenda pembangunan negara.
Tapi impak MRA tak berhenti di sempadan negara kita je. Sekarang, diorang dah mula bawa suara industri kita semula Malaysia ke persada antarabangsa. 6,000. Itulah jumlah kenalan antarabangsa peringkat tinggi dalam rangkaian mereka. Angka ni bukan sekadar senarai nama tau. Ia mewakili satu jaringan pengaruh global yang aktif, yang boleh buka macam-macam pintu dan peluang untuk ahli-ahlinya di seluruh dunia. Dan diorang ni memang sangat proaktif dalam membina jaringan ni. Dari persidangan di Thailand dan Dubai, hinggalah ke pameran perdagangan di India dan Sepanyol, MRA pastikan kehadiran dan kepakaran Malaysia sentiasa dirasai di acara-acara industri yang paling penting di dunia. Dan ini bukan sekadar pertemuan biasa. MRA dah pun memeterai Memorandum Persefahaman atau MOU secara rasmi dengan persatuan-persatuan utama di India, Timur Tengah, Amerika Syarikat dan juga China. Ini dah macam pakatan strategik yang membuka pintu kepada pasaran global, teknologi baru dan peluang pelaburan untuk seluruh sektor kita semula kita. Jadi, kalau kita lihat balik, dalam masa yang sangat singkat, MRA telah berkembang dengan begitu pesat. Diorang bermula sebagai satu suara untuk industri tempatan dan sekarang dah pun menjadi pemain global yang dihormati yang secara aktif membentuk hala tuju masa depan kita semula. Ini membawa kita kepada satu persoalan yang lebih besar. Bila seluruh dunia semakin mendesak ke arah ekonomi kitaran yang lestari, peranan organisasi macam MRA ni jadi jauh lebih penting. Diorang bukan lagi sekadar mewakili sebuah industri. Diorang kini berada di barisan hadapan. Boleh dikatakan sebagai antara penulis yang akan menulis bab seterusnya untuk kelestarian planet kita. Satu perkara untuk kita renungkan bersama.